Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Nurul Yasmin binti Abdul Ali, merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Said Sirajuddin. Pada hari ini, saya akan menyampaikan bicara buku. Buku yang telah dipilih iaitu novel Dayung Sudah di Tangan. Buku ini ditulis oleh Nurziati Muhammad Rosman dan diterbitkan oleh Utusan Publicators and Distributors Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 195 bilangan muka surat serta telah dikategorikan sebagai novel remaja. Buku ini juga telah memenangi anugerah pemenang kategori novel remaja Hadiah Sastra Kumpulan Utusan. Seterusnya, saya akan menceritakan serba ringkas mengenai buku ini. Novel Dayung Sudah di Tangan mengisahkan pencarian makna kebahagiaan dan ketabahan dalam menghadapi kehidupan. Kisah ini berlatarkan kehidupan seorang pemuda bernama Razin Hamdi yang lahir dalam keluarga ternama dan dilimpahi kemewahan. Namun, di sebalik segala kemudahan yang dimilikinya, Razin tidak merasa bahagia, hatinya kosong dan jiwanya sunyi tanpa kasih sayang sejati. Seterusnya, saya akan menceritakan jalan cerita dan bab menarik yang terdapat di dalam novel ini. Kisah ini bermula dengan Razin yang merasa hidupnya tidak bermakna walaupun dia memiliki segalanya dari segi material. Keputusan nekatnya untuk mencari kebahagiaan membawa dirinya ke sebuah desa terpencil di mana dia bertemu dengan sahabat lamanya, Dasuki. Antara bab yang menarik di dalam novel ini ialah ketika Razin yang terbiasa hidup dalam kemewahan terpaksa menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Ada satu peristiwa di mana dia diajak oleh Dasuki untuk turun ke sawah. Tetapi Razin yang tidak biasa dengan keadaan itu merasa jijik dengan lumpur dan bau tanah yang melekat di tubuhnya. Dasuki hanya tersenyum dan berkata, "Kau takkan faham nikmatnya hidup kalau kau tak berani kotor dan berusaha sendiri." Kata-kata itu membuat Razin mula berfikir dan akhirnya dia belajar untuk menerima kehidupan desa yang penuh kesederhanaan tetapi syarat dengan kebahagiaan sejati. Seterusnya, bab lain yang menarik ialah ketika Razin membantu seorang warga tua di kampung yang sakit. Walaupun pada awalnya dia enggan membantu warga tua tersebut, pengalaman itu membuka matanya tentang erti memberi tanpa mengharapkan balasan. Saat dia melihat senyuman warga tua tersebut, dia merasakan ketenangan yang tidak pernah dia rasakan walaupun pernah hidup di dalam kekayaan. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada novel ini ialah, yang pertama, kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Razin Hamdi belajar bahawa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Sebaliknya, kasih sayang dan keikhlasan lebih bernilai dan dalam kehidupan. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi dugaan. Dasuki mengajar Razin tentang keberanian untuk menghadapi cabaran hidup tanpa bergantung kepada kemewahan. Yang ketiga, persahabatan sejati membawa makna dalam kehidupan. Persahabatan antara Razin dan Dasuki menjadi bukti bahawa hubungan yang tulus boleh memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang keempat, redha dengan ketentuan Tuhan. Hidup akan lebih tenang apabila seseorang itu belajar menerima dan redha dengan setiap ujian yang diberikan oleh Tuhan. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada novel ini ialah, novel Dayung Sudah di Tangan bukan sekadar sebuah kisah fiksyen yang biasa, tetapi ia penuh dengan nilai kehidupan yang dapat dijadikan pedoman oleh remaja masa kini. Kisah Razin Hamdi mengajar kita bahawa kebahagiaan sebenar tidak terletak pada kekayaan, tetapi dalam nilai kasih sayang, persahabatan dan keikhlasan dalam menerima takdir. Bab-bab menarik seperti pengalaman Razin di sawah dan pertemuannya dengan warga tua benar-benar memberi kesan mendalam tentang perubahan dalam diri seseorang apabila mereka benar-benar mencari makna kehidupan. Buku ini sangat sesuai bagi pelajar sekolah menengah kerana mesejnya yang mendalam dan gaya bahasa yang mudah difahami.
Bagi sesiapa yang sedang mencari bahan bacaan yang memberi inspirasi, novel ini adalah pilihan yang tepat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.